Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Pada hari ini saya telah terbaca keratan akhbar daripada Metro berhubung 3 individu ditahan polis selepas disyaki terlibat kegiatan pinjaman wang tanpa lesen dan melakukan pungutan. Di mana Ketua Polis Daerah Brickfield, Assistant Commissioner Hu Chang Ho berkata pihaknya telah menerima laporan jam 9.22 daripada seorang lelaki berusia 35 tahun yang juga merupakan aktivis pertubuhan kemanusiaan masyarakat antarabangsa Indonesia. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada pihak Ketua Polis Daerah Brickfield yang tindakan pantas setelah aduan dibuat, tangkapan dibuat dan kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 5 dengan 2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1991. Apa yang kita harapkan adalah siasatan ini dapat dijalankan dengan baik, dilengkapkan dan diserahkan kepada bahagian pendakwa negeri supaya satu pendakwaan yang serius dapat diberikan kepada pihak yang melakukan kesalahan ini. Pun begitu, kami juga mengharap supaya ada tindakan yang lebih berat dilakukan kepada organisasi kumpulan sindiket jenayah terancang ini, kerana melalui penemuan kami dapati bahawa terdapat rekod menunjukkan jumlah kumpulan ini mencecah ke 27 juta ringgit dari sudut profit sharing. Di manakah aliran keuntungan itu diberikan, kepada akaun mana, kepada syarikat mana, dan siapakah mastermind di sebalik sindiket ataupun tim ini. Apa yang kita harapkan, bukan hanya Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang digunakan, tetapi juga digunakan di bawah AMLA, Seksyen 4/1B AMLA, dan juga mungkin Seksyen 130B sindiket kumpulan jenayah terancang, bagi melumpuhkan the whole kumpulan yang ada ni, the whole team. Bukan hanya kerana hanya 3 orang. Apapun, walau bagaimanapun, apa yang dilakukan oleh PDRM itu sangat baik kerana tindakan pantas, kerana dapat menahan 3 orang suspek ini, supaya apa yang kita mahu adalah sindiket ini dapat dilumpuhkan dan Along tidak boleh beroperasi lagi di Malaysia. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih PDRM.